project. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Hari ni kita akan bermain game Skateboard Obi. Skateboard Obi ialah game yang menceritakan tentang kita bermain skateboard dan mencari. Okay, sebelum saya start lagi korang jangan lupa like and subscribe video ni. Dan supaya kita dapat mencecah 600 subscriber. Jangan risau. Misi kita hari ni kita hanyalah perlu selesaikan satu wall. Dan insya Allah habislah kita punya hari ni lah kan nanti kan. Kita lompat sekali. Kita tak pro sangat lah. Kita hanya lemah saja. Okay. Kotor. Apa ni? Lalu sini lagi elok daripada lalu atas nak macam maut. Ya. Undangan daripada Hamsyah. Ya. Let's go, kita jalan lagi. Misi kita yang selesaikan satu wall. Okay, korang kena komen ya. Korang nak tak saya main game Dead Rails? Game kereta api yang banyak kematian. Sebabkan dia dan orang mati. Kalau korang nak, korang komen. Korang cakap saya nak tengok main game Dead Rails. Nak main game Dead Rails. Maka saya akan bermain. Kalau korang tak suka apa-apa, saya tak main je lah. Korang cakap je nak main game apa, saya akan main. Tapi jangan main game yang elok-elok tau. Angin kuatnya. Pasal je ni. Asyik kena tekan je ni. Penat aku. Okay, let's go. Skill itu kena ada. Wah. Nak buat pun tak payah. Tepat. Je. Relax je. Skill tu kena ada. Kita akan terima. Cepat sikit lah. Let's go. Kita jalan. Oh, ada kipas. Alamak. Angin yang kuat. Wah, tak dapat tangkap. Okay, jom kita main. Kita main apa tu namanya? Alamak. Mampus. Bahayanya benda ni. Kalau kau nak main skateboard ni, kau jangan main kat sini lah. Sebab bahaya gila nak main kat sini. Rank. Masa ada drama kosong-kosong. Alamak. Okay. Let's go, kita jalan. Menjadi angin. Kita ni tidak terlalu pro ya. Dan angin yang kuat ini pun kita dicabar oleh angin yang sangat kuat. Dan let's go.
Anjay. Up. Ah. Kepang. Sampai sini je buat apa? Macam ni. Baru mantap. Okey. Lompat. Terbang. Let's go, lompat. Lompat lagi. Wah, powernya saya. Up. Up. Uh. Uh. Jangan risau. Ah. Tak apa, relax. Saya kata selesaikan satu. Walaupun dah susah. WhatsApp. WhatsApp, bro. Alamak, ada orang sudah memotong saya. Dahlah. Kita tak ada harapan untuk mengejar dia. Tapi ingat. Ingat pula. Woi, delok dah tadi memang. Kurang hajar punya game. Kau belagak apa dia macam tu. Sodap ni. Kita tunjuk sikit skill kita. Yang orang tak tahu. Nampaknya kita akan berlumba dengan. Woish. What's up, gang? Okay, let's go. Pang. Alamak. Amsha ni game yang bergabung dengan kamu. Bagus, Amsha. Terima kasih kerana telah bergabung, Amsha. Terima kasih kerana telah join, ya, Amsha. Wow. Kita kena bola. Linggang guli wajah linggang. Okay, berjaya. Memang baik betul lah. Mucia. Tut. What's up, gang? Mai tipu ada orang satu ekor ni. Namanya Yakub. Yakub, jangan main tipu ya, Yakub. Tak baik main tipu ya, Yakub. Tak. Mantap, Min. Baru muka kau jatuh. Alamak. Baru muka kau jatuh lagi. Mati kau kalau jatuh. Kan dah kena azab. Wacah. Tak apa, Amsha. Aku dah main, Amsha. Let's go. Sikit je ni. Memang sikit sangat. Lepas sampai tu hilang kau tak? Cah. Angin. Tak nak. Angin. Kurang hacam punya angin.
Wah. 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 Cah. Korang. Korang macam mana korang? Best tak pasal? Kalau puasa sila komen best. Oh. Memang kuasam. Tak apa. Saya dah biasa dah dengan perkara sebegini ya. Kepang. Wah. Tak boleh lah kalau nak try pergi sana. Satu, tiga. Wah. Wah, akhirnya dapat try. Jelhui angin. Op. Apa relax. Lagi 9. Angin. Kuatlah angin. Tanya. Wah. Sikit lagi tadi. Aduh, memang. Okey, terus tak payah fikir lama. Pang, kena tepat. Ni mungkin tepat. Sudah kelihatan nampaknya. Angin. Kuatlah angin. Aduh, angin ni. Jangan lemah hangat. Tahulah aku ni berat tapi tak payahlah. Angin kuat lagi angin. Mantaplah angin ni. Wow, angin mantap. Sedikit lagi. Kau tak bagi tahu apa, tiba-tiba dah sampai situ dah. Bismillah. Wow. Berjaya. Tak nak lagi. Dan sampai situ saja video saya untuk hari ini. Sebelum tu korang jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Kalau korang nak tengok drama Puasa Toraja episod yang keempat, korang komen. Dan assalamualaikum. Bye. Bye.